Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang sedikit untuk membahaskan rang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 ini. Saya hanya akan menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan rang undang-undang ini. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat yang beberapa orang yang berucap, saya juga merupakan salah seorang bekas tahanan ISA dalam tahun 1998. Dan apabila saya ditahan, ianya berkaitan dengan peristiwa yang berlaku terhadap yang berhormat Ketua Pembangkang ketika itu. Dan di masa tahanan saya telah dengan nyata beberapa kali mengatakan bahawa saya tidak terlibat dalam aktiviti beliau. Saya tidak pernah berucap, saya tidak berada di atas pentas bersama dengan beliau pun, dan saya tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti atau perancangan. Tetapi saya masih ditahan selama 18 hari sebelum dibebaskan, seperti yang terkena kepada beberapa puluh orang dalam tahun 1998 itu. Saya boleh sebutkan bahawa pengalaman tersebut mengesahkan kepada saya bahawa ISA telah disalahgunakan, dan oleh itu ianya memang patut, kalaupun tidak oleh sebab-sebab yang lain, ianya telah pun disalahgunakan dengan sebegitu teruk sekali, dan oleh sebab itu kita sudah tentu menyokong tindakan untuk menghapuskan ISA ini. Datuk Yang di-Pertua, kita mendengar alasan-alasan yang diberikan dan sebab-sebab yang diberikan kenapa rang undang-undang baru ini dibentangkan pula sekarang ini. Saya sudah tentu mengiktiraf bahawa ini adalah suatu tindakan kononnya bijak oleh pihak UMNO Barisan Nasional untuk menggilap imej mereka dalam persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Tetapi sudah tentulah sebagaimana Kota Belud cuba untuk berhujah tadi. Dia kata kita ini sebenarnya bukan mendengar daripada pemikiran atau cadangan pihak pembangkang, tapi kita mendengar daripada suara rakyat. Datuk Yang di-Pertua, apa maksud suara rakyat? Saya fikir Kota Belud amat terkeliru dari segi takrifan suara rakyat. Atau adakah beliau melihat bahawa suara rakyat yang beliau mahu dan lihat itu seperti yang berlaku di Arab Spring, yang sahabat saya daripada Pasir Salak amat tidak gemar peristiwa tersebut, yang mana rakyat berani bangun, bangkit dan sebagainya hingga terguling kerajaan-kerajaan yang zalim. Atau adakah selepas kita berpilihan raya berbelas-belas kali, pilihan raya itu, keputusan itu, undi popular itu adalah gambaran suara rakyat, dan sedikit sebanyak adalah jelas bahawa dengan rakyat mengundi parti-parti pembangkang, dengan parti-parti calon-calon parti pembangkang memperolehi hampir 50% undi popular baru-baru ini, maka ini jelas menunjukkan bahawa suara rakyat menolak bukan sahaja kerajaan Barisan Nasional secara umumnya, tetapi akta-akta yang khusus, termasuklah akta ISA ini. Tumpat, sedikit saja. Tumpat, mengenai Arab Spring tadi, kebetulan saya ada maklumat mengenai Wa'il Qanim, iaitu eksekutif Google yang menulis memoirnya mengenai Revolution 2.0. Yang di pengajaran yang ditulis di sini, satu saja Tumpat, mungkin tolong komen. The power of the people is greater than the people in power. Saya mohon penjelasan apa dimasukkan itu. Adakah itu satu perkara yang salah ataupun subversif? Amat elok, cantik sekali ungkapan dalam bahasa Inggeris itu. Saya amat bersetuju, menyokong, dan saya terimanya sebagai sebahagian daripada ucapan saya yang ringkas ini. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan suara rakyat juga ada percubaan-percubaan, sebab isu perkauman juga disebutkan oleh sahabat saya yang berhormat Justin sebentar tadi, dengan mengatakan bahawa perkauman ini adalah sangat-sangat besar masalahnya, ia adalah sangat mencabar, dan kita senantiasa mesti berjaga-jaga berkaitan dengan isu dan terpecahnya isu perkauman ini sekali lagi. Datuk Yang di-Pertua, kita lihat beberapa tahun yang akhir ini ada percubaan untuk mencetuskan isu perkauman. Kita sudah tentu tidak lupa beberapa kali kepala babi diletakkan di masjid-masjid. Tapi rakyat
tak terkejut, tak terpesong, tak terpengaruh, tak pergi menyerang mana-mana pihak. Orang Melayu menyerang orang Cina sebagainya. Kerana sebab orang-orang Melayu dan rakyat tahu bahawa ini adalah usaha untuk mencetuskan perkauman, tapi rakyat, suara rakyat menolak perkauman bentuk ini. Kemudian kepala lembu pula diletakkan di pintu-pintu kuil dan sebagainya. Kononnya untuk mencetuskan kemarahan orang-orang Hindu, orang India bahawa agama mereka telah dipermain-mainkan oleh kononnya orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Orang-orang India, orang-orang Hindu pun tidak termakan, tidak terpengaruh dengan permainan buruk yang dilakukan oleh pihak UMNO Barisan Nasional ini. Jadi isu perkauman bukan lagi isu yang boleh dipergunakan untuk mencetuskan huru-hara untuk memperolehi undi bagi mereka. Tan Sri yang dipertua. Tumpat sedikit. Subang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih pada setumpat. Saya ingin balik pada satu hujah yang dibawa oleh Kota Belud tadi. Kota Belud berkali-kali ulang perkataan keamanan, ya, sebagai satu hujah untuk mungkin untuk menyokong kegunaan IAC dulu, dan dia beri gambaran atau hujah dia adalah lebih kurang kegunaan IAC setakat ini adalah yang memberi menghasilkan kedudukan satu suasana di Malaysia di mana kita aman dan damai, dan dia buat perbandingan dengan kawasan-kawasan lain seperti Thailand dan Indonesia. Tapi pada masa yang sama dia pun iktiraf suara rakyat yang sekarang menuntut IAC dikeluarkan, dan Barisan Nasional sekarang mengiktiraf suara rakyat itu. So bagi saya ini menunjukkan satu percanggahan, ya. Satu hujah you kata IAC mengakibatkan keamanan yang sepatutnya dihargai oleh rakyat, tapi rakyat yang sama menuntut IAC dimansuhkan. Bukankah realitinya keamanan hanya akan dihasilkan untuk masa jangka panjang untuk rakyat apabila rakyat dilayan dengan keadilan? Tumpat, kalau saya boleh sambung satu ayat saja. Apakah Tumpat bersetuju tidak akan ada keamanan selagi di sana tidak ada keadilan? Bersetuju dengan kedua-dua yang berhormat. Malah disebutkan beberapa kali contoh Thailand, yang Berhormat Arau pun mendengarnya dengan cukup gembira sekali. Kononnya di Thailand itu hanya beberapa meter daripada Tumpat saya, beberapa meter daripada Arau sana, keadaannya cukup huru-hara kononnya kerana keadaan undang-undangnya tidak sekerah, tidak sezalim negara kita. Tetapi di pihak yang lain, pengucap yang sama juga akan mengatakan, oh jaga-jaga di Thailand tu kalau kita menyentuh sikit tentang raja-raja, oh land majesty akan dikenakan, kita akan dihukum sebagainya dan berbagai-bagai. Lagi hujah yang bercanggah oleh seorang pengucap berkaitan dengan perkara seperti contoh di Thailand ini. Datuk Yang Dipertua juga disebutkan bahawa oleh Kota Belud kita jangan ingat lagi tentang ISA. ISA adalah sejarah, ISA sudah habis. Kita adalah berada dalam undang-undang yang baru dengan rang undang-undang yang baru. Tapi Datuk Yang Dipertua, rang undang yang baru ini mukaddimahnya sama dengan rang undang-undang yang menjadi Akta ISA. Saya ada rujukan ISA hasil daripada usaha penyelidik parlimen kita. Terima kasih kepada mereka yang menunjukkan di sini bahawa Akta ISA tahun 1960 sama mukaddimahnya, iaitulah dengan merujuk kepada perkara artikel 149 perlembagaan. Kalau dalam Akta ISA Jun 1960 ini, ianya menyebut bahawa now dengan izin therefore pursuant to Article 149 of the Constitution, be it enacted by the Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong with the advice, consent Dewan Negara, Dewan Rakyat in Parliament assembled by the authority as follows dan sebagainya. Ini ISA yang kita sekarang ini pun bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang dan harta, untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong, yang memudaratkan ketenteraman awam dalam persekutuan, untuk mendapatkan perubahan selain cara apa jua tetapkan melalui undang-undang. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Tumpat.
Mohon pandangan yang berhormat. Pada tahun tersebut 1990 apabila rang undang-undang ISA dibentang dan dibahaskan di parlimen, ahli-ahli parlimen daripada Parti Islam se-Malaysia dijamin oleh Perdana Menteri bahawa ISA ini ditumpukan kepada penjenayah-penjenayah dan juga komunis. Yang berhormat sebagai ahli parlimen daripada tempat, masihkah Ibu Bapa ingat satu mangsa tahanan ISA yang bernama Tok Guru Haji Pok Meh. Tok Guru Haji Pok Meh ni satu orang ulama yang cukup tua, cukup kerdil, kuru, lemah, lembut, tapi dikatakan menjadi ancaman. Beliau ditahan dan ditekan dengan begitu hebat oleh pihak polis sehingga dibebaskan beberapa tahun kemudian. Begitulah juga dengan satu lagi, Tok Guru Haji Umar daripada Kubang Bemban, Pasir Mas. Ditekan, ditahan dan ditorture menyebabkan Tok Guru Haji Umar ni bertindak balas dan membunuh seorang polis dalam tahanan, mati. Tetapi Tok Guru Haji Umar tidak dibawa ke muka pengadilan di atas tuduhan membunuh, cuma dipujuk, akhirnya masuk UMNO, dibebaskan, dapat lesen beras. Dan sila minta pandangan Ibu Mat. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru, amat tepat sekali. Malah di Tumpat ada seorang lagi yang ditahan di bawah ISA, seorang ulama, iaitu ayahanda kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar Tok Guru Haji Yaakob, juga di bawah ISA. Itu Datuk Yang di-Pertua ISA yang mana ianya dibentangkan mengikut mukadimah yang agak sama dengan yang sekarang ini, tetapi yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, ayahanda kepada Perdana Menteri hari ini, sekurang-kurangnya memberikan dalam ucapan pembentangan beliau dalam tahun 1960 itu agak terperinci. Yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu sekurang-kurangnya menyebut bahawa kalau dalam bahasa Inggerisnya dengan izin teks pada masa itu, beliau mengatakan bahawa terdapat let me deal with terrorism first, dengan izin, in Perlis, Kedah, Northern Perak and Western Kelantan and across the Thai border there are now still 583 armed terrorists, of whom perhaps 90 might be on the Federation side of the border at any time. Sekurang-kurangnya memang tepat dengan mukadimah itu. Ada satu tindakan yang telah diambil, tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar. Dibagi faktanya dalam ucapan dalam tahun 1960 itu sebagai alasan kenapa perlu kepada ISA. Sebab itulah sebagaimana Yang Berhormat Kota Baru sebutkan tadi, bahawa pemimpin pengaruh dengan ramainya pemberontak-pemberontak komunis-komunis yang masih ada, dan itu satu percubaan, sekurang-kurangnya percubaan yang bersungguh-sungguh dengan bukti yang ada untuk mengatakan ada ancaman terhadap negara. Tapi hari ini dengan menggunakan mukadimah yang sama, tak ada satu pun disebutkan kes yang konkret. Jadi ini adalah fakta yang salah. Undang-undang ini berasaskan kepada mukadimah yang salah faktanya. There is no basis, Datuk Yang di-Pertua, dengan izin untuk dimulakan, dibahaskan pun rang undang-undang seperti ini, kerana ia adalah ultra virus perlembagaan negara kita. Sikit lagi, mohon penjelasan. Apabila dinyatakan dengan jelas bahawa Akta ISA tahun 1960 ditujukan kepada komunis teroris, tetapi kemudiannya dalam masa 3 tahun beberapa wakil rakyat yang dipilih ditahan. Seumpama Tok Guru Haji Hassan, seorang ahli Dewan Negeri daripada Tendung, Pasir Mas. Seumpama Tuan Haji Ni Abdullah Arsyad, seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Sering, Pengkalan Cepa. Seumpama Tuan Haji Saufi Idris, seorang Yang Berhormat dari Adun daripada Bukit Maruk. Jadi ini adalah mangsa wakil rakyat yang dipilih, sehingga kan Puan Nidlah dan juga Saufi Idris ini bertanding untuk pilihan raya umum 1964 dengan tubuh mereka ada dalam tahanan, tapi masih lagi rakyat mengundi dan mereka menang. Tumpat boleh
dapat satu penjelasan. Saya jawab betul. Memang tepat. Itu Datuk Yang di-Pertua dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu, Timbalan Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak, beliau menjanjikan sekali lagi dalam ucapan beliau. Saya baca teks dia dengan izin. A person is detained for what it is considered he may reasonably be expected to try to do, but not for what he is proved beyond doubt to have done. He is detained because he represents a risk to the security of the country and not because he is a member of a lawful political party. Dalam ucapan ada komitmen tidak akan menahan kerana terlibat dalam parti atau politik yang sah dan halal. Tetapi dalam janji tersebut pun dilakukan tahanan terhadap tak kira siapa asalkan parti pembangkang dilakukan juga. Jadi ini adalah menandakan bahawa janji-janji yang ada dalam rang undang-undang yang baru ini pun sebagaimana janji yang dilakukan dalam tahun 1960, ianya kemungkinan besar akan disalahgunakan oleh dengan kerajaan yang ada hari ini. Boleh dapat penjelasan dengan mukadimah tadi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin dapat penjelasan ataupun pandangan daripada Tumpak mengenai mukadimah rang undang-undang ini. Pada khidmat saya, kalaupun undang-undang ini diluluskan, rang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 20120 ini diluluskan, ia kemungkinan besar pada pandangan saya adalah tidak sah kerana melanggar peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan perkara 149 di mana undang-undang ini dicadangkan mengikut mukadimah ataupun dan juga prasyarat perkara 149 ini dinyatakan bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar negara Malaysia untuk menyebabkan keganasan, untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertua Agong, untuk memudarakan ketenteraman awam, untuk mendapatkan perubahan melainkan dengan cara yang sah apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Ini bermaksud seperti yang dinyatakan tadi, mesti ada satu insiden, mesti ada satu kumpulan yang surah mengambil tindakan, katakan komunis ke ataupun teroris ke, pengganas-pengganas yang telah melakukan kesalahan hendak ataupun nak melanjutkan. Jadi adakah pandangan Tumpak sama dengan saya bahawa undang-undang ini tidak boleh diluluskan di bawah perkara 149? Okey, amat betul kalau sekali. boleh saya Amat betul sekali. Yang Amat ada 2 minit lagi, Amat. Okey, Tempat kalau boleh saya sebut apanya, saya telah sikit saja atas perkara jaminan yang diberikan ketika itu juga bahawa Yang Berhormat Bacuk, ya, Profesor Marhum Zulkifli Muhammad memberi jaminan dan mereka menyokong atas ISA ini kerana jaminan yang seperti itu yang tidak akan disalahgunakan ke atas kecuali ke atas pihak-pihak lain kecuali ya sasaran yang sebenar. Amat betul Kuala Selangor. Dan untuk berwas, sekurang-kurangnya kalau mereka ingin ikhlas, mereka sebut bahawasanya tindakan telah diambil sebagainya. Ada satu kumpulan yang telah meletakkan kepala babi ke di masjid, ada satu kumpulan yang meletakkan kepala lembu ke di kuil, dalam teks itu sebagai ancaman. Tapi itu pun dia tak berani sebut sebab dia tahu hujahnya amat lemah sekali. Datuk Yang di-Pertua, ada kita dipersoalkan apa cadangan kita, apa tindakan kita yang kita nak lakukan dan boleh lakukan sebagai membezakan kita dengan pihak parti kerajaan yang ada ini. Kita lihat contoh Al-Ma'unah dalam tahun 2000. Kononnya kita dengar daripada Kota Belud tadi, kita punya special branch adalah yang paling hebat dalam dunia. Kenapa special branch tak mengetahui Al-Ma'unah akan berlaku? Kenapa Al-Ma'unah? Kenapa SB tak tahu? Maknanya polis pun ada kelemahan mereka, walau kita mau puji. Keduanya, kes Al-Ma'unah apabila telah berlaku tak memerlukan ISA. Mereka didakwa atas undang-undang yang sedia ada. Maknanya polis atau kerajaan dengan ada apa-apa akta yang sezalim dahulu ataupun sezalim yang akan ada ini, tidak semestinya boleh menjamin 100% bahawa tidak akan ada pelanggaran undang-undang dalam negara kita. Jadi jawapan kita tentang preventif dan sebagainya, kita dengar tadi ada kaedah laporan polis. Misalnya sebelum kita buat bersih dalam tahun 2000, tahun lepas, 1000 lebih laporan polis telah dibentangkan.
Makna polis boleh bertindak atas laporan-laporan tersebut. Jadi kalau rakyat ataupun polis dengan kebijaksanaan mereka mengesyaki akan berlaku sesuatu keganasan, maka polis sendiri boleh buat laporan polis, dan polis sendiri boleh menyiasat, dan polis sendiri boleh mengambil tindakan jika ada benar-benar usaha-usaha keganasan yang telah berlaku atau jelas sedang berlaku. Jadi hujah-hujah yang kita telah lihat tadi saya fikir amatlah lemah untuk menyokong rang undang-undang ini, dan walaupun kita amat menyetujui supaya ISA dimansuhkan, tetapi cara untuk menyelesaikan cabaran untuk mewujudkan negara Malaysia yang adil, yang aman dan sebagainya, sudah tentu kita akan sokong, dan ianya hanya boleh dilakukan dengan proses parlimen yang lebih teliti, khususnya melalui penubuhan jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk membincangkan isu ini. Terima kasih, saya menolak.